الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الشفاء والولاء والسعادة سوق الغيث والفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعنة الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوجنا ويرفعنا في أعلى الدين من حبيب المصطفى طال من سيد الخلق أجمعين وعلى الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة يا رب العالمين. وعلى الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعلى جميع من حضر فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين وعليكم الصالح وأشرف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita pada hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kelas ini untuk buat persiapan untuk bulan Ramadan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insya-Allah kita akan terangkan sedikit pada hukum-hukum hakam tentang bab puasa, tentang bab siyam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Subhanahu wa taala wajibkan di ataskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa seperti mana antara amalan puasa itu ada sebelum adalah masa ini, maksudnya sebelum masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada puasa seperti puasa Nabiullah Daud yang adalah puasa satu hari dan buka puasa satu hari, dan juga pada umat yang sebelum ini seperti orang Yahud. Orang Yahud pun adalah dia ada puasa juga, tapi ada syaratnya lain, ada syaratnya dan ada masanya. Dan juga adalah orang Kristian pun dia ada puasa menahan. Maksud pada puasa dan juga adalah berlainan pada masa dan juga syaratnya. Tapi adalah maksud pada puasa dengan cara daripada segi bahasa adalah menahan, adalah seperti mana adalah daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala apabila Sayyidah Maryam kata inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya, seperti mana dalam surah Maryam. Maksud inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya, maksudnya dekat situ adalah saya akan diam dan tidak akan cakap dengan siapa-siapa. Jadi maksud pada puasa itu adalah imsak, yakni adalah menahan diri. Erti pada istilah, kalau kita tengok pada bab puasa, apa maksudnya pada erti pada istilah adalah menahan setiap orang, menahan diri orang baligh aqil, orang muslim baligh aqil adalah menahan dirinya untuk makan minum daripada masa subuh fajar shadiq sampai adalah ghurub syams, maksudnya sampai maghrib. Naam, dengan apa, dengan syarat dia ada niat, niat untuk puasa, serta ada apa, tidak ada benda yang dilarangkannya untuk melakukan puasa, seperti mana bagi hukum pada wanita adalah seperti haid dan nifas.
Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan terangkan sedikit daripada bab ini, ialah tentang rukun puasa, mula dengan rukun-rukun puasa. Rukun, kalau kita kata rukun ibadah adalah rukun ibadah puasa, itu asas untuk bab ini. Kalau kita ke asas untuk kesahkan ibadah. Bulan Ramadan, nah, bulan Ramadan tanpa puasa, tanpa niat tidak jadi pada puasanya. Nah, minta maaf. Bismillah. Share lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Nah. Yani maksud pada bab ini adalah rukun untuk sahkan puasa, asal untuk lakukan ibadah mesti kena ada niat. Naam. Rukun yang pertama maknanya kira pada tentang puasa dia ada tiga rukun, iaitu niat, menahan diri, dan juga adalah sabdi. Setiap satu adalah kena lakukan. Kalau ikutkan banyakkan pada kitab juga tulis adalah dua, niat dan menahan diri untuk makan minum. Nanti kita akan terangkan satu-satu pada bab ini. Rukun puasa adalah merupakan tiang utama yang menjadi rujukan untuk sahkan puasa. Tanpa niat untuk puasa tidak jadi untuk bulan Ramadan. Kalau ikutkan pada bab ini, kita nak puasa untuk bulan Ramadan, mesti pada setiap hari adalah kita niat tentang puasa. Nanti kita akan terangkan satu-satu. Dan adalah apa beza di antara orang kalau dia contohnya dia menahankan diri makan minum dari subuh sampai maghrib tapi dia tidak ada niat. Adakah dikirakan dia puasa? Tidak. Mesti dia kena ada niat. Tanpa niat tidak jadi tentang bab ini. Yang pertama, tentang rukun pertama adalah niat puasa. Niat puasa dia ada masa untuknya. Masa untuk puasa adalah masa niat itu adalah daripada maghrib sampai masa subuh. Maknanya dia mulakan pada masa maghrib, kira hari Islam adalah mula lepas maghrib tu adalah kira sudah masuk. Jadi kita boleh niat daripada lepas maghrib itu sampai masuk waktu maghrib sampai waktu sebelum subuh. Itu adalah kira masa untuk apa? Untuk kita niat, waktu untuk bagi niat puasa. Niat puasa adalah nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini adalah niat yang kita akan lafazkan pada setiap malam sebelum lakukan ibadah puasa ini. Dalam bab niat ini, adakah kalau saya niat untuk satu bulan terus, boleh ataupun tidak? Mengikut pada mazhab Syafi'i, kita wajib niat setiap malam. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Dan kita di sini di Malaysia, semua adalah kebanyakan memegang kepada mazhab Syafi'i. Tapi ada yang pada mazhab yang lain kata boleh kita niat sekali untuk sebulan. Tapi bagaimana saya? Saya kena niat untuk sebulan terus ke ataupun setiap hari? Kita kena niat untuk setiap hari. Ibadah puasa untuk niatnya mesti kita kena lakukan pada setiap hari. Sebab ibadah pada hari setiap hari dia lain pada hari yang seterusnya. Maknanya setiap hari adalah ibadah khas. Jadi kita kena kena niat pada setiap malam. Dan tidak salah kalau kita insya-Allah niat juga untuk sebulan terus juga. Jadi kalau niat untuk hari-hari, kita akan sebut apa? Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti kalau kita niat untuk sebulan, nawaitu shawma Ramadan an nawaitu shawma hadha syahr ataupun Ramadan an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh kita niat untuk puasa untuk sebulan, boleh untuk niat untuk sehari, itu adalah kira wajib dengan kita mazhab Syafi'i. Maknanya setiap malam kita kena niat. Nanti insya-Allah taala kita akan keluarkan poster untuk share sama-sama insya-Allah tentang niat puasa insya-Allah.
Jadi kita akan tulis dalam niat dua-dua, niat untuk sehari dan juga untuk niat untuk sebulan. Boleh, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rukun yang kedua daripada rukun puasa ialah menahan diri. Apa maksud pada bab ini? Masa kita puasa adalah daripada masa terbit fajar adalah waktu subuh sehingga adalah terbenam matahari waktu maghrib. Masa ini tumpu masa berpuasa. Maksudnya imsak. Mana imsak? Bukan maksud adalah imsak itu adalah maksud sebelum subuh. Tak. Imsak maknanya imsak anil muftirat. Yani adalah menahan diri untuk benda-benda yang membukakan puasa, dibatalkan puasa. Dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minum hingga jelaslah bagimu adalah dan antara benang putih dan hitam, iaitu fajar. Dalam bab imsak adalah mesti kita kena nahan diri untuk pada semua perkara ataupun semua benda yang akan membatalkan puasa. Nanti kita akan terangkan satu-satu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam di masa tempoh masa di dalam puasa itu, kita kena jaga untuk makan minum tidak ada dan juga adalah benda yang membatalkan puasa tidak ada dalam masa kita ibadah itu adalah maksudnya dalam hari Ramadan. Rukun yang ketiga adalah dari diri orang yang berpuasa. Rukun yang ketiga adalah diri orang yang berpuasa. Sekarang kalau ada seorang yang dia menahan dirinya untuk tak makan dan minum daripada subuh sampai maghrib. Okey, adakah dia kira puasa? Orang non-muslim contohnya, adakah kira puasa? Tidak. Tapi dia tak makan, tak minum. Dia adalah kira macam orang yang tak, adakah dia berani lakukan ibadah? Tidak. Dia menahan dirinya untuk makan minum, tapi tak ada makna itu adalah dia puasa Ramadan. Sebab kita lakukan amalan ini, menahan diri kita untuk makan dan minum daripada waktu subuh hingga maghrib adalah atas amalan ibadah. Ini adalah kira ibadah. Tapi bagi orang yang non-Muslim, dia bukan Islam. Jadi kira adakah diterima badannya? Tidak. Itu adalah kalau balik manfaat, adalah balik manfaat untuk dirinya. Baik, contoh adalah rawat sebagai syarat rawatan dan sebagainya. Tetapi adakah diterima daripada orang yang non-Muslim? Tidak. Jadi ibadah ini mesti adalah orang beragama Islam. Yang kedua adalah berakal ataupun mumayyiz. Yang kedua adalah pada orang yang berakal ataupun mumayyiz. Yani orang yang majnun, orang yang gila, adakah disahkan ibadahnya itu pada puasa, dia tak makan dan minum? Majnun tidak. Tapi mumayyiz, adakah maknanya adalah budak kecil yang bukan mumayyiz. Dia tengok ayahnya, maknya puasa. Dia nak puasa juga. Adakah wajib di atasnya untuk puasa? Belum balik, dia tidak wajib. Tetapi kita kena ajar pada anak kita seperti mana ajar untuk solat. Awal umur pada 7 tahun, kita ajar dia puasa, usahalah, cubalah yang boleh, yang mana dia mampu. Macam bitadrij. Maksud bitadrij adalah sikit-sikit dengan anak kita. Jangan adalah sampai ada orang marah anak dia. Kenapa buka puasa dan sebagainya? Dia tidak wajib di atasnya. Kalau dia tidak masih lagi tidak, dia tak wajib atasnya. Tetapi adalah cara kita kena ajar dia seperti mana ajar untuk solat. Dah dari ibadat umur 7 tahun, kita ajarlah, cubalah contohnya. Macam ingat dulu adalah orang ajar pada anak dia, contoh sampai masa sebelum maghrib ke, sebelum asar ke, dan sebagainya. Awal-awal bertajlis, sikit-sikit. Supaya naikkan semangatnya. Dan ayah dan mak kena juga jaga pada bab ini, macam contoh dengan bab hadiah, beri pada anak hadiah dan sebagainya. Kemudian adalah pada anak itu apabila mumayyiz, sudah mumayyiz tu, adakah sah ibadahnya kalau dia contohnya nak puasa? Ibadah dia kena niat. Kalau dia sudah niat,
dia sah ibadahnya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi adalah tidak wajib di atasnya. Naam. Orang yang syunting-syunting tu tolong duduk diam-diam. Barakallahu fikum. Uh, Alhamdulillah. Seteruskan adalah suci. Khususnya bagi pada wanita, fisiologi adalah khususnya pada wanita, bagi wanita. Maknanya dia kena apa? Kena dalam keadaan bersih, suci daripada apa? Daripada haid dan juga nifas. Sepenuhnya sebelum waktu subuh. Maknanya dia kena adalah dalam keadaan suci daripada haid ataupun daripada nifas. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita ada tiga benda adalah beragama Islam, berakal ataupun mumayyiz, ataupun yang ketiga adalah suci fiziologi. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Perkara saya cuba buat dalam slide-slide ni adalah dengan syarah ringkas sangat. Yani daiman selalu ni orang kata apabila benda jadi ringkas jadi kadang-kadang ada kurang. Jadi kita mudah-mudahan insya-Allah dengan apa yang kita kongsi dengan semua ada manfaat biiznillah Subhanahu taala. Tapi insya-Allah kita benda yang asas-asas kita sudah letak dalamnya. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah murtad wal billah, nauzubillah min zalik. Murtad yakni keluar dari Islam, orang keluar dari Islam, nauzubillah min zalik. Orang seperti itu membatalkan puasa ni apabila dia murtad, keluar daripada Islam, terus otomatik batalkan puasanya. Puasanya kira dibatalkan. Adalah murtad adalah kira apa batalan ya puasa paling berat seorang yang murtad ketika berpuasa. Amal ibadahnya terbatal kerana apa? Kerana Islam adalah syarat sah utama. Nak sahkan ibadah ini adalah kena apa? Daripada Islam. Orang Islam. Apabila dia murtad, maknanya dia keluar daripada Islam. Walaiyazubillah. Jadi kita kata pada syarat untuk puasa apa? Dia pada Muslim kan? Orang Islam. Jadi kalau dia bukan Muslim, tidak sah pada ibadahnya. Jadi na'udzubillah min zalik, orang yang murtad, yang keluar daripada Islam, adalah kira apa? Kira tak sah ibadahnya. Walaiyazubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Yang kedua adalah keadaan fiziologi bagi wanita adalah pada haid. Puasa batal serta-merta apabila haid bermula. Katalah perempuan itu adalah dia puasa, bangun, dia sahur, makan sahur dan sebagainya, kemudian tengah hari dah datang haid. Adakah puasanya masih lagi berterusan? Tidak, batalkan terus puasanya sudah batal. Apa kena amalan yang kena buat adalah menahan diri, dia teruskan. Dan adalah pada bab ini adakah dia puasa? Tak, dia bukan kira puasa, dia kena qada lepas tu. Nifas, apa maksud pada nifas? Darah selepas bersalin. Kan puasa wajib apa menggantikan, iaitu maksud qada. Orang yang dalam keadaan nifas baru dapat anak, contohnya ada masa lepas dapat anak dalam masa dikira panggil masa nifas. Orang perempuan dalam keadaan nifas. Tengoklah masing-masing ada lain masanya. Jadi kira dalam keadaan nifas, perempuan dalam keadaan nifas tidak wajib atasnya untuk puasa, tapi dia kena qada. Maknanya kalau dia dalam keadaan nifas terus dia kira batalkan puasanya. Bersalin wiladah. Katalah seorang wanita dia dalam puasa hari ini dan datang masa untuk bersalin, untuk wiladah, suaminya ambil pergi ke hospital. Dia masih lagi dalam keadaan puasa. Adakah kalau dia sudah mulai proses bersalin, adakah dia masih lagi puasa? Tidak. Kira batalkan puasa. Puasanya sudah batalkan. Nah, pada perkara ini pun kena sebab proses untuk bersalin itu adalah juga di antara benda yang batalkan puasa. Nah, yang wanita yang membatalkan puasanya kerana haid ataupun nifas atau bersalin wajib apa mengganti puasanya selepas bulan Ramadan. Wajib.
bukan adalah kira tak wajib. Macam kita kalau solat, contoh perempuan tak solat dalam haid nifas, dia tak solat kan. Tapi adakah dia wajib kena gantikan solat? Tak. Solat tidak wajib. Tapi puasa kena wajib untuk ganti. Nah, seterusnya, perkara yang batalkan puasa lagi, hilang akal ataupun kesedaraan. Nah, nah, kalau kita tengok pada bab ini adalah hilangkan akal. Yang ini orang itu kira dalam keadaan gila, hilang waras. Nah, seperti mana adalah puasa orang keadaan seperti itu, apa jadi untuknya? Puasanya batal secara automatik walaupun hanya berlaku untuk sesaat, walaupun sekejap. Kira orang itu batalkan puasanya automatik. Orang yang jatuh tiba-tiba, dia jatuh contohnya binsang, dalam keadaan binsang ataupun mabuk, apa hal seperti orang seperti itu? Puasanya dikira batal jika berlaku sepanjang hari. Kalau dia adalah orang tu pingsan satu hari, sepanjang masa puasa itu adalah kira dia apa? Kira dalam keadaan hilangkan akalnya. Jadi kira apa? Kira puasanya tidak batalkan puasanya. Tapi jika sadar walaupun sekejap, ha? Sekejap, puasa tetap sah. Yani, contohnya orang itu sudah niat untuk nak puasa lepas subuh, okey, masih lagi okey. Tiba-tiba pukul 7 pagi, dia adalah dalam binsang orang itu. Binsang, lepas tu dia bangun selepas zuhur. Contohnya, masanya panjang, contoh 3 jam, 4 jam. Dia adalah dalam keadaan binsang. Kemudian dia bangun semula. Adakah sah ibadahnya ataupun tidak sah? Sah ibadahnya untuk puasa, dia boleh teruskan untuk puasanya. Sebab puasanya sah. Tapi kalau orang tu tak sedar langsung, walaupun dari sebelum subuh sampai lepas maghrib. Tapi orang itu tak makan minum daripada sebelum subuh sampai maghrib pun tak makan minum. Adakah dia kira puasa? Tidak dikira. Jadi benda ni kita kena hati-hati tentang bab itu. Adalah memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka, jauh. Memasukkan sesuatu kepada perkara yang batalkan puasa juga adalah memasukkan sesuatu ke rongga terbuka. Rongga terbuka, kita ada mulut dan hidung. Mulut dan hidung adalah ini kira rongga yang terbuka. Yang ini adalah sampai kepada al-jawf, sampai kepada kerongkong perut. Kemudian kita ada telinga. Mengikut pada mazhab Syafi'i adalah asal mazhab, pada mazhab Syafi'i adalah mulut, hidung, telinga dan juga kubul, juga kemaluan adalah dan juga dubur. 5 benda ini. Tetapi telinga adalah mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan juga pada keturunan mazhab adalah dikatakan telinga adalah bukan rongga yang terbuka. Bukan rongga yang terbuka. Nanti kita akan terangkan tentang bab ini. Jadi yang masukkan sesuatu daripada hidung, mulut, makan, minum ke, ubat ke, itu semua perkara batalkan puasa. Sudah rata, sudah masukkan daripada mulut, makan, minum, semua itu adalah kira perkara yang batalkan puasa. Orang gunakan ubat daripada kubul ke ataupun daripada dubur, kira pun adalah membatalkan puasa. Tapi pada telinga, kita ulang lagi sekali supaya orang tak keliru tentang bab ini. Pada telinga ada hukum khas, contohnya adalah mengikut pendapat yang masyhur tentang mazhab ataupun qaul yang kuat tentang mazhab tentang bab ini adalah telinga tidak kira rongga yang terbuka. Yang ni orang yang pakai, contohnya pakai ubat kat telinga titik ke, adalah dia tidak kira batalkan puasanya. Masih lagi puasanya sah. Al-asal dahulu dia kira terbuka, rongga yang terbuka. Jadi kira batalkan puasa kalau orang tu gunakan ubat titik ke dan sebagainya, dikirakan batal puasa mengikut pada asalnya. Tapi yang sahih adalah yang mengikut mazhab, mengikut fatwa yang semasa tentang bab ini, dia kata telinga tidak kira rongga yang terbuka. Kenapa? Sebab dia kata dia tertutup. Tapi dia boleh jadikan batalkan puasa jika orang ada masalah pada telinganya. Kalau dalam bahasa Arab panggil qablatul uzun.
Tablatul udhun maknanya dalam bahasa Melayu, tak tahu apa nama dalam bahasa Melayu betul-betul, tapi maksudnya adalah lapisan yang dikira sempadan di antara telinga bahagian luar tu dan bahagian dalam. Jika itu adalah terkoyak, kadang-kadang orang kata telinga dia terkoyakkan, ataupun jika adalah kena seperti itu, jadi adalah masuk sesuatu ke dalam, letak ubat dekat telinga dia dan ubat itu masuk ke dalam, adalah kira apa? Kira adalah sudah kira terbuka, bukan tertutup. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tolong tutup mic. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Taib, merokok. Asal merokok adalah adakah dia batalkan puasa orang rokok? Dia kata ni bukan minum, bukan makan minum. Ini bukan makanan, bukan minuman. Adakah dia batalkan puasa? Batalkan puasa. Kenapa? Sebab ada zat yang masukkan kepada tubuh. Adalah zat yang masuk apabila dia rokok, adalah na'udzubillah min zalik, adalah zat yang masukkan kepada badannya. Jadi adakah kira sah puasanya? Tidak. Rokok adalah kira apa? Kira batalkan puasa. Suntikan adalah nutrisi ataupun injection, maknanya adalah kira ada dua. Kita adalah untuk injection ada dua. Ada yang kira kira ubat, ada yang kira di antara ibarat maksud ubat, dan ada yang kira di antara mughazzi, yang ini adalah seperti makanan, menggantikan makanan. Jadi apa yang ada pada yang kita masukkan di dalam jarum, masukkan jarum di dalam urat, masukkan dalam urat, itu adalah sebagai macam air. Contoh orang tu kata dia penat sangat sampai doktor kena masukkan air di dalam badan. Adakah dikirakan batal puasa ataupun tidak? Kira batalkan puasa sebab itu kira macam makanan. Tetapi orang itu adalah kena ambil injection. Injection adalah vaksin, sebagai macam vaksin di bahagian belakang, ataupun vaksin untuk baikikan gigi. Contohnya, adakah dia kira batalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Vaksin seperti itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau vaksin tu ataupun injection tu adalah untuk seperti menggantikan makanan, maka dia adalah batalkan puasa. Jadi kalau kita kata dalam urat, itu adalah apa, dalam urat yang kira sebagai macam makanan, dikirakan apa? Dikirakan batalkan puasa. Tetapi adalah seperti vaksin, atau vaksin adalah di bahagian belakang, ataupun seperti mana kita kata untuk rawatan, tidak membatalkan puasa. Nah, adalah ubat melalui dubur. Juga adalah masukkan ubat melalui dubur adalah membatalkan puasa. Orang yang semoga Allah SWT syifa, beri orang kesian pada orang yang sakit dalam keadaan bawasir. Orang yang sakit dalam keadaan seperti itu adalah kira dia bulan puasa biasanya adalah susah untuknya. Semoga Allah SWT beri orang seperti itu, orang syifa insyaAllah. Beri badannya kesembuhan. Nah, orang seperti itu adalah dia tidak bolehkan masukkan ubat apa-apa untuknya. Sebab kira adalah di antara benda yang membatalkan puasa. Benda seperti itu. Nah, seterusnya adalah masih lagi dalam perkara yang membatalkan puasa. Bahagian 3. Tindakan fizikal ataupun keperluan asal. Seperti mana makan minum. Makan minum adalah perkara yang membatalkan puasa. Orang itu makan minum semua tu apa, makan ala sikit makan ke, kamu sengaja, kira batalkan puasa. Jadi lakukan dengan sengaja pada siang hari ketika sedang berpuasa, kira batalkan puasa. Tapi contohnya orang tu dilakukan kerana lupa. Dalam keadaan apa? Keadaan dia lupa. Puasa boleh diteruskan sehingga waktu berbuka. Maknanya puasanya sah. Jadi kalau orang itu contoh dia buka peti ais, kemudian dia makan. Orang tengok, makan. Kemudian dia dalam keadaan itu, Astaghfirullahaladzim, saya ni puasa lah. La ilaha illallah. Apa jadi dalam keadaan seperti itu?
adakah puasa niat atau sah ataupun tidak sah. Kalau dia lupa, dalam keadaan lupa, puasa niat sah, tidak ada masalah. Dia teruskan puasa, dia koma, keluarkan apabila dia ingat, terus keluarkan makanan tu yang baki ke apa, ataupun asar ta'am, maksudnya kesan makanan tu dalam mulut, kena buang, kemudian koma ke, contoh, kemudian apa, kemudian dia teruskan puasanya. Baik, mungkin ada orang kata, tapi dia sudah makan satu pinggan. Contoh dah makan banyak, bukan sikit tu. Dah makan banyak, tapi tetap hukum sama. Walaupun dia makan satu pinggan ke, ataupun makan satu sahaja, dia tengok pada keadaan dia. Adakah dia dalam masa itu, dalam keadaan lupa ke, ataupun dalam keadaan sedar, dia tahu ni puasa. Kalau dia dalam keadaan lupa dari mula hingga habis makanan dia, dia dalam keadaan lupa, maka apa? Maka tidak ada apa. Jika ada orang seperti itu, maka Allah SWT beri badannya makan minuman tu. Ini maka ibadahnya sah, dia teruskan ibadah, maksudnya teruskan pada puasa, insya-Allah puasanya sah. Tapi kalau sengaja, dah tak kira sah. Contoh orang itu teringat dia puasa. Dia tengah makan, dia teringat, alamak, saya puasa. Kemudian orang itu sambung, ada lagi. Apabila teringat dia puasa, dia kena keluarkan apa yang ada di dalam mulutnya. Apa yang ada dalam mulut, kena keluarkan. Jadi, dalam keadaan seperti itu, adalah dia tak keluarkan. Teruskan, tak apalah, ni yang terakhir. Dah batal puasanya. Kita kata kena dia apa? Imsak, pegang, maksudnya tahan diri sampai maghrib, kemudian kena qada selepas Ramadan. Baik. Keadaan muntah. Keadaan muntah orang seorang adalah dia muntah. Ada juga perbezaan. Adakah muntah itu sengaja ataupun tak sengaja? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena tengok pada keadaan muntah itu adakah dia sengaja ataupun tak sengaja. Kalau sengaja adalah tetap batal. Kalau orang tu muntah dengan keadaan sengaja adalah tetap dia apa? Batalkan puasa. Kalau tidak sengaja, tidak batalkan puasa dan dia uh, adalah dikira ibadahnya, puasanya sah. Tapi kalau sengaja muntah adalah kira batalkan puasa dan juga wajib untuk apa? Untuk ganti. Baik. Adalah dalam bab ini kita kena jaga. Uh, Contohnya untuk orang-orang macam muntah, contoh dimasukkan jari di dalam mulut sampai keadaan dia muntah dan sebagainya, itu adalah kira tetap adalah dalam keadaan macam sengaja. Untuk apa? Untuk muntah. Jadi kira dalam keadaan seperti itu, kena apa? Kena qada lepas Ramadan. Kira puasanya batal dan juga dia kena qada selepas itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Mengikut pada apa yang kita belajar itu adalah perkara yang asas ataupun perkara yang asas daripada bab puasa. Kita sebenarnya puasa ini adakah apa tujuannya, macam kenapa kita kena puasa dan apa pun kelebihan atau hikmah daripada puasa yang kita lakukan. Adakah ini hanya saja menahan diri minum makan, pada makan minum dan seperti itu? Tak, dia ini adalah ibadah. Bukan adalah sekarang di zaman kita ini pun ada orang yang menahan dirinya untuk makan minum. Tujuannya apa? Tujuannya nak kurus, nak nak apa, cantikkan badan ke dan sebagainya. Itu dia dapat manfaat dia itu saja. Tetapi kita ini adalah dapat manfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat pada puasa. Dapat manfaat dunia dan akhirat, bukan adalah hanya dunia.
Bukan hanya adalah akhirat, dapat dunia dan akhirat. Nah, Allahumma salli ala sayyidina. Orang yang yang dia puasa, dia dapat manfaat untuk dirinya dan juga dapat manfaat di dunianya dan juga di akhiratnya. Puasa ini adalah syahrul ibadah. Maaf, kadang-kadang ramai pada orang, dia bulan Ramadan baginya syahrul ta'am. Syahrul ta'am. Bulan makanan. Subhanallah. Jadi ini bukan hanya pada adat orang Melayu, tapi kita pun sama orang Arab. Orang Arab pun adalah di bulan Ramadan boleh kata makanan yang dia mungkin setahun tak masak, di bulan Ramadan dia ingat nak masak. Jadi dia buat juga di bulan Ramadan. Makanan macam-macam di bulan Ramadan. Ada macam-macam ada makanan. Beruntunglah orang yang dia jaga pada makanan minuman dia di bulan Ramadan, berusaha untuk jaga dalam bab ini untuk dapat kesihatan yang baik. Banyak pada ilmu yang doktor ataupun ilmu yang berkaitan dengan bab kesihatan, banyak pada doktor berkata adalah dengan menahan diri untuk makan dan minum adalah itu di antara benda khususnya pada makanan, kadang-kadang pada jenis-jenis makanan, itu adalah kira di antara rawatan untuk badan kita. Sebab apabila kita menahan diri untuk makan dan minum, jadi adalah banyak daripada yang kuman dan pada benda-benda yang sakit akan syifa, akan sihat dengan apa keadaan seperti itu. Subhanallah. Ada hikmah dalam bab itu. Jadi mengikut pada hal ini adalah tentang seorang bagaimana dalam yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama adalah untuk orang dapat adalah takwa. Dapat takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini adalah mengajar kita untuk apa? Untuk dapat keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam penelitiannya adalah ayat yang tadi saya baca. Adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati daripada sifat mazmumah. Puasa ini apabila kita puasa adalah kita kena jaga pada syarat kita, pada syakab, pada bukan hanya menahan diri untuk makan minum sahaja, dan menahankan diri untuk tidak lakukan benda yang salah. Menahankan adalah diri untuk tidak keluar dari mulut kita perkataan yang tidak baik. Sampai adalah Islam mengajarkan pada kita kalau orang adalah dalam keadaan puasa dan juga terjadi di antaranya dan antara orang lain, na'udzubillah, jadi masalah dan sebagainya adalah menahan dirinya dan disebut Allahumma inni sha'im. Ya Allah, saya adalah dalam keadaan puasa. Jadi dia tahan dirinya. Jangan adalah sampai mengamuk ataupun nak masalah. Kadang-kadang ada orang bagi alasan, kenapa menjadi macam ni? Kenapa hari ni kamu marah sangat? Puasalah. Puasa. Sepatutnya puasa itu menjaga untuk diri kita untuk membuang sifat yang mazmumah, sifat yang tidak baik. Bukan adalah untuk kita marah dan sebagainya. Banyak pada orang kadang-kadang ada alasan, bagi alasan apa, sebab dia marah, sebab dia puasa. Puasa bukan ajar kita untuk kita marah. Ajar kita untuk menahankan diri, buanglah sifat yang mazmumah daripada kita. Jadi pada bab ini adalah pun perlu kita kena hati-hati tentangnya. Dan juga adalah satu lagi adalah kekuatan pada iman. Orang sekarang menahan dirinya untuk makan minum. Kamu menahan diri makan minum dari subuh sampai maghrib. Apa tujuan kamu? Ini adalah iman. Allah SWT suruh kita puasa kan? Ini adalah iman. Bukan adalah menambahkan iman kita, kekuatan iman kita. Bukan adalah kita buat kerana nafsu kita, kerana Allah SWT. Kita buat ibadah ini kerana Allah SWT. Dan subhanallah, ibadah ini adalah ibadah yang lain. Semua mana-mana ibadah dapat amalan buat al-hasanatu bi'ashri amsalihha wallahu yudha'ifu liman yasha'. Buat satu amalan dapat satu pahala kali 10, dan Allah SWT menambahkan lagi pada siapa yang dia pilih. Tapi puasa ibadah lillahi ta'ala. Puasa untuk Allah SWT, dan Allah SWT yang akan beri pada hamba-Nya. Jadi mengikut pada bab ini ada hikmah dalam bab puasa ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu balasan itu.
Jadi kemungkinan dua orang kita ada orang semua puasa. Tapi fadilatnya dan pahalanya mungkin bukan semua sama. Eh? Tapi sama-sama orang tu sahur, sama-sama buka puasa. Tapi mungkin kelebihannya ataupun fadilat ataupun pahala pada setiap orang lain-lain. Jadi tengok pada ibadat orang itu bagaimana. Bagaimana ibadahnya, bagaimana dia buat lakukan ibadah ini, adakah makna puasa itu sudah sampai pada hatinya ataupun hanya zahir menahan makan dan minum. Itu adalah bergantung pada bab ini. Adalah secara umum ataupun dengan spesial ataupun mental terikut pada ramai orang. Apa yang faedah kelebihan dalam bab ini tentang tentang bab ini? Merasakan kesusahan adalah batu fakir miskin. Kita adalah bagaimana kita setiap hari makan minum macam biasa, apa-apa nak makan. Mak masaklah makanan ini, makanan itu. Mak masak. Ayah tolonglah beli makanan special ni, makanan apa mungkin macam makanan yang kira cepat, macam seperti mana ayam goreng ke, shawarma ke, contohnya, dan sebagainya. Kamu boleh dapat senang, dapat semua okey. Tapi tak tahu tak, ada orang fakir miskin dia tidak boleh dapat nak makanan seperti mana kamu makan. Dia makanan dia hanya sup dengan nasi je. Sup biasa nasi je. Dia tak makan adalah makanan yang special-special tu. Bukan tak nak, tapi dia tidak mampu sebab dia adalah dalam keadaan miskin. Jadi apabila kita di bulan Ramadan, patutnya kita rasa bagaimana orang miskin itu dia tak makan, tak minum selama satu hari. Contoh dia makan sekali sahaja dalam satu hari. Jadi kita kena rasa benda itu dalam hati kita bagaimana hal orang itu. Tapi subhanallah kadang-kadang ada orang bila jadi bulan Ramadan dah jadi bulan ta'am, syahrul ta'am, bulan makanan. Jadi makanan banyak. Buka puasa ni pergi ke bazar, belilah makanan macam-macam jenis. Asalnya perutnya macam ni. Dia makan macam ni. Tapi dia beli makanan macam ni. Makin makanan lagi banyak. Jadi, majakkan pada diri saya dan juga kepada semua, jangan adalah jadi kita membazir di bulan Ramadan. Alhamdulillah min zalik. Nah, satu lagi adalah untuk kawalan untuk dirinya, berlatih kesabaran dan menahan emosi. Khususnya dalam keadaan puasa seperti mana kita sebut tadi. Ada orang jadi marah dan sebagainya, dia kata apa? Dia kata saya puasa dan sebagainya. Ini bukan alasan untuk kamu buat masalah. Puasa bukan alasan untuk kamu buat masalah. Sebab apa? Kata saya puasa jadi buat masalah. Tak. Jadi adalah benda ni pun akan ajar kita untuk adalah pada kesabaran, adalah dalam keadaan sabar dan sebagainya. Nah, disiplin adalah waktu. Kita dalam menjaga pada masa betul. Untuk masa sahur, kena bangun sahur, disiplin. Tak boleh orang sahur pukul 7 pagi, pukul 8 pagi, tak. Kena bangun sebelum subuh, sahur dan makan, minum. Kemudian adalah dah mula azan subuh, dah malamnya dah habis, tak boleh makan minum lagi. Dan dia berterusan untuk puasa, dia puasa. Jadi adalah waktu sahur dan ada waktu buka. Jadi benda ni mengajarkan kita untuk apa disiplin untuk masa. Bukan itu saja, kan puasa ini pun ada kelebihan untuk kesihatan untuk kita. Memberi peluang untuk apa? Untuk sistem pencernaan ataupun pada usus, pada perut. Beri pada peluang untuk apa? Untuk rehat. Tapi tak tahu dapat rehat ke tak. Berikutkan maksudnya adalah kena dalam bulan Ramadan ini kita jaga pada kan. Cuba di masa bulan Ramadan jangan adalah di masa sudah dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita terus pergi ambil makanan tu dah habis makan banyak-banyak. Cuba perlahan-lahan makanlah ikut syarat sunnah, bukanlah puasa dengan kurma, dengan air. Makanlah contohnya 3 biji kurma dan minumlah air. Kemudian adalah bangun solat, nak makan benda-benda yang ringan kepada mereka boleh. Kemudian adalah solat, naikkan solat, lepas solat sambung lagi. Pada bab ini adalah disunatkan di solat maghrib.
al-asl disunatkan di solat maghrib untuk kita baca surah-surah lazim, surah yang tak panjang sangat, surah lazim kita bacakan di solat maghrib. Jadi wahai ayah, wahai imam di rumah ke ataupun di masjid surau, jagalah tentang apa yang amalkan dengan sunat. Janganlah adalah di masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Janganlah di masa solat maghrib jadi nak baca surah Baqarah, Ali Imran, surah Maryam dan sebagainya, surah-surah yang panjang. Cubalah ikhtisar, ini ringkaskan, bacalah surah lazim, baca surah yang lazim, insya-Allah itu adalah afdal supaya makmum itu fikirannya jadi dalam solat, bukan jadi dalam makanan. Bila imam ni nak habis, nak bagi makan. Jadi kita ringkaskan, kita amalkan dengan sunat adalah itu lebih afdal. Adalah kawalan untuk badan juga. Membantu mengawalkan berat. Betul ke? Wallahu a'lam. Mengawalkan adalah untuk berat badan. Dan kolesterol juga di dalam badan kita. Benda ni adalah orang yang ada sakit kolesterol dan sebagainya. Di antara adalah amalan ataupun benda yang akan insya-Allah beri syifa adalah untuk puasa. Jadi kita jaga pada bab ini untuk makanan kita di bulan Ramadan. Cubalah jadi makanan kita di antara makanan yang bagus. Maksud bagus bukan adalah makanan yang mewah-mewah, tak. Bagus pada jenis makanan itu. Yang ni benda yang ada khasiat dan ada manfaat insya-Allah SWT. Cuba kurangkan pada benda yang berminyak banyak dan sebagainya. Masya Allah, makanan Melayu saya tengok ada banyak daripada jenis-jenis makanan. Kalau kadang-kadang satu jenis boleh jadi 10. Nasi pun ada nasi putih, nasi merah ke, nasi apa panggil biru tu, nasi apa, kerabu dan insya-Allah macam-macam dalam bab ini. Jadi pada benda ni kita cubalah jaga untuk badan. Wahai wanita yang ada hadir dengan kita, saya rasa tak ada wanita yang dia tak nak jadi cantik, tak nak jadi menjagakan badan dia dan sebagainya. Bulan puasa ini peluang untuk kamu. Nak diet dalam tahun 11 bulan, cakap nak diet tak jadi-jadi. Bulan Ramadan ni bolehlah diet. Boleh, betul-betul boleh diet. Boleh nak kurus badan, boleh. Jadi jagalah pada bulan Ramadan ini, jangan jadikan bulan makanan, jadikannya bulan ibadah betul-betul, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah juga untuk bab gula darah. Banyak pada orang kencing manis. Ada sakitan tu, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri syifa pada semua orang yang sakit seperti itu. Benda ni pun akan membantu untuk bab kencing manis itu adalah gula dalam darah itu, maksudnya dia akan jadi pada batasannya, tidak adalah lebih dan kurang. Dan benda ni adalah membantu. Puasa pun akan membantu tentang bab ini. Semoga insya-Allah Subhanahu Wa Taala apa yang saya kongsikan dengan semua kita dapatlah amalkan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan tentang bab ini adalah tentang bab puasa. Adalah dia pada bab ibadah, bab syariat adalah dan juga mengatakan seperti mana kamu semua nampak dalam slide yang ada, ibadah puasa kita kena tahu pada bab puasa ini adalah kita lakukan ibtigha' wajhillah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan adalah orang dia ingatkan adalah pada ibadah ini adalah dia buat hanya macam tu je. Ibadah ini adalah ibadah yang istimewa, yang paling baik di antara ibadah yang sangat bagus. Jadi ushalah untuk ibadah kita sempurna. Ushalah untuk jadikan ibadah ibadah yang sempurna insya-Allah. Sebab puasa itu bukan adalah sekadar adalah menahan lapar. Bukan adalah maksud badannya seperti itu saja.
adalah hanya kita menahankan diri untuk makan minum. Bukan itu sahaja. Itu adalah mendidikkan kepada diri kita juga. Dan juga dalam menjadikan adalah pada amalan kita ini adalah ingatkan selalu ini adalah ibadah. Dalam bab puasa ini adalah banyak pada perkara yang seperti mana kita sebut, ada pada perkara-perkara yang batalkan puasa, ada perkara yang kita tidak boleh dilakukan di masa kita puasa. Saya sudah siapkan sedikit pada soalan-soalan yang kira di antara soalan yang selalu orang tanya di masa bulan Ramadan ataupun dia ada keliruan tentang bab ini. Jadi marilah kita buat sama-sama soalan ini. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk semua. Bagi orang yang ada kerja, saya minta maaf banyak-banyak ya. Saya subhanallah semalam dalam keadaan musafir, asalnya nak buat kelas ini nak buat pada hari Ahad, tetapi subhanallah tidak dapat, jadi buat pada hari ini. Jadi insya-Allah nanti kamu boleh tengok recording, kalau ada orang ada kerja boleh teruskan insya-Allah. Kita ada lagi sikit insya-Allah, tak banyak. Soalan-soalan yang lain ataupun bab puasa ataupun soalan yang kira mustahak kita tahu tentangnya. Adakah wajib berniat dalam puasa bagi setiap hari atau mengadakan satu niat untuk seluruh bulan? Soalan ini tadi saya sudah cakap tentangnya, adalah wajib berniat bagi setiap hari dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana setiap hari merupakan ibadah yang beransingan daripada hari yang lain. Untuk hari ini, esok, lusa hari lain. Jadi wajib untuk kita untuk apa? Untuk niat pada setiap hari. Dan jangan lupa, seperti mana saya sebut, kita niat untuk setiap hari dan kita niat untuk seluruh bulan. Kita niat di awal Ramadan itu, contoh untuk seluruh bulan, dan juga adalah niat untuk setiap hari, insya-Allah SWT. Soalan yang kedua, yang ini adalah pada ulama kata tentang bab ini, al-afdal macam tu. Kita niat untuk setiap hari dan juga niat untuk sebulan. Yang ini insya-Allah Allah SWT terimakan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apakah hukum orang yang memakan atau minum kerana melihatkan matahari telah terbenam? Kemudian terbenam matahari adalah belum lagi terbenam. Apa hukum tentang bab itu? Puasa beliau batal dan wajib menggantikannya. Wajib untuk untuk dia qada. Dia ingat adalah matahari sudah terbenam, ada lagi ingat dah boleh buka. Rupanya belum lagi. Jadi apa hukum dengan keadaan seperti itu? Adakah dia nasi? Adakah dia lupa? Dan nasi itu dalam bahasa Arab, maksud nasi adalah lupa. Ni bahasa Melayu nasi nasi lah. Kalau kita nasi, bahasa Arab aruz. Tapi nasi adalah maksudnya orang itu lupa, itu bukan lupa. Dia tahu adalah dimakan, jadi kira kena wajib adalah qada. Puasa beliau batal dan wajib menggantikan qada. Soalan yang ketiga, apakah hukum makan atau minum kerana terlupa pada siang hari Ramadan atau ketika puasa sunat? Bukan hanya Ramadan, puasa sunat juga. Kadang-kadang orang kata puasa sunat lain pada puasa Ramadan. Ya, pada segi ibadah memang lain. Puasa Ramadan itu jadi dalam bulan Ramadan, sunat jadi pada hari-hari yang lain. Jadi apa hukum dalam keadaan orang yang dia terlupa dan makan? Tentang hukum ini adalah sama. Kalau orang itu di bulan Ramadan ataupun bukan Ramadan, iaitu maka hendaklah dia meneruskan puasanya. So puasanya betul tidak batalkan puasanya. Dia kira tak batalkan puasa. Jelas? Seterusnya soalan yang keempat. Adakah dibenarkan melewatkan mandi wajib junub sehingga selepas terbit fajar? Ini orang itu dia dalam keadaan kena mandi wajib, tapi dia melewatkan adalah masa mandi sampai sampai selepas fajar. Ini sudah dia bangun dalam keadaan dia kena mandi wajib. Masa yang ada adalah cukup untuk dia sahur. Jadi dia makan sahur cepat-cepat dan lepas subuh dia baru mandi wajib. Boleh ke tidak?
Ya, dibenarkan untuk apa? Menunjukkan adalah mandi wajib junub sehingga selepas terbit fajar, kerana bersuci daripada junub bukanlah syarat sah puasa. Jadi syarat sahkan puasa bukan adalah kena adalah suci, maksudnya bersuci daripada junub kena sah untuk puasa, tak. Dia bukan syarat tentang bab itu. Tetapi adalah kita nasihat pada orang yang seperti itu, cubalah bangun awal dan siapkan awal-awal untuk solat supaya kita solat di awal waktu. Supaya kita solat di awal waktu. Bagi orang yang na'udzubillah min zalik, dia sahur, bangun untuk sahur, makan, minum, kemudian dia dalam keadaan junub. Dia kata subuh, tengok subuh, ada lagi contoh setengah jam ke 20 minit ke, kata tidurlah dulu. Dia tidur, ya, itu seperti itu. Kita kena jaga tentang bab ini. Pada bab ini adalah kita kena jaga, jangan nanti auzubillah pada bab ini kita nak pahala kan. Naam, adalah dalam keadaan tidur, mungkin ada hal, ada keadaan hukum khas untuknya. Tapi kita kena jaga pada bab ini, ibadah ini kita kena jaga. Seperti mana kamu sudah ada kekuatan untuk kamu bangun, makan apa, juga kita perlu untuk jaga untuk apa? Untuk jaga untuk solat, waktu solat. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya solat itu ada masa khas untuknya. Jadi kita usaha untuk tunaikan di awal waktunya. Juga di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Habbul amali ila Allah as-salatu ala waqtiha." Di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala suka daripada hamba-Nya iaitu hamba-Nya solat di waktunya. Ini betul-betul di waktunya. Soalan kelima. Seorang wanita menjadi suci sebelum fajar, tetapi hanya mandi wajib selepas terbit matahari. Apakah hukum puasanya? Ulang lagi sekali soalan. Seorang wanita menjadi suci sebelum fajar, tetapi hanya mandi wajib selepas terbit matahari. Apakah hukum puasanya? Jawapan, puasa beliau sah. Tapi kalau kita tengok dia adalah suci sebelum subuh. Sebelum subuh itu masa dah cukup, dan kira insya-Allah tidak ada masalah. Seorang wanita adalah menjadi suci sebelum fajar. Tetapi hanya mandi wajib selepas apa terbit matahari. Tidak ada masalah. Sebab seperti mana kita kata tadi apa kita sebut adalah tentang mandi tidak syarat untuk, bukan di antara syarat untuk sahkan puasa. Nah, soalan keenam, apakah hukum jika seorang wanita haid ketika dia sedang berpuasa? Benda ni terjadi. Dia dah makan sahur, sudah bersiap untuk, sudah niat, sudah sahur, dia hari ni puasa. Tiba-tiba datang haid. Apa hukum dalam keadaan seperti itu? Jika haid datang semasa seorang wanita sedang berpuasa, puasanya batal dan dia wajib menggantikan qada selepas Ramadan. Puasanya adalah dia kira apa? Batalkan puasa dan dia wajib adalah mengganti selepas Ramadan. Soalan ketujuh. Jika seorang wanita, dalam keadaan ini, puasa wanita itu adalah dikira batalkan. Ulang lagi sekali soalan yang tadi. Apakah hukum jika seorang wanita haid ketika dia sedang berpuasa? Apa hukumnya? Dia kira apa? Jika haid datang semasa seorang wanita itu sedang berpuasa, puasanya batal dan dia wajib menggantikan qada, maksudnya selepas Ramadan. Taib. Contohnya orang itu dia dalam keadaan puasa. Jadi keluarganya semua puasa. Jadi dia pun tak nak makan, tak nak minum. Sebab apa? Sebab dia nak buat macam puasa, tapi dia padahal dia bukan puasa. Kita kata kalau dia haid, terus automatik puasanya batalkan. Jadi dia adalah tak wajib untuk puasa. Dia kata, saya dalam keadaan haid dan contoh saya nak juga puasa. Boleh ke? Tidak, jadi dosa. Dia buka puasa. Adakah maknanya dia pergi makan depan anak, tak, bukan maksud seperti itu. Tapi bukan adalah maknanya dia menahan dirinya untuk makan minum, dia tak nak makan, tak nak minum. Tidak boleh seperti itu. Dia kata, tak apalah, taqarruban ila Allah, untuk dekat diri pada Allah. Walaupun saya dalam keadaan, dia kata walaupun dalam keadaan haid, aku nak juga. Untuk apa?
untuk puasa. Tidak boleh, haram, dosa pada bab itu kalau dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Soalan yang ketujuh, jika seorang wanita menjadi suci daripada haid sebelum azan subuh di bulan Ramadan, adakah dia wajib berpuasa? Ulang lagi sekali. Jika seorang wanita menjadi suci daripada haid sebelum azan subuh di bulan Ramadan, adakah dia wajib, katalah sebelum subuh, sebelum subuh adalah berapa, sekejap je cukup untuk dia, dalam masa itu apa hukum? Maka dia wajib ke atasnya untuk apa? Berpuasa. Dia sebelum subuh dah suci. Kira apa? Wajib untuk berpuasa. Sebelum subuh walaupun sekejap. Walaupun sekejap. Sebab kita kata tadi apa? Mandi itu bukan syarat untuk sahkan puasa. Soalan, wallahu ta'ala alam. Soalan ke-8. Jika seorang wanita menjadi suci daripada haid terus selepas fajar di bulan Ramadan, apa yang wajib ke atasnya? Jika seorang wanita menjadi suci daripada haid selepas fajar di bulan Ramadan, apa yang wajib ke atasnya? Sekarang dia sebelum subuh, maknanya waktu subuh itu dia masih lagi haid. Selepas subuh, katalah waktu isyraq ke, waktu zuhur ke, ataupun selepas subuh, dia sudah suci. Apa yang dia kena buat dalam keadaan itu? Dia makan minum terus ke, ataupun apa yang dia buat? Yang dia kena buat adalah menahan diri sepanjang baki hari itu. Kemudian mengganti qada puasa selepas Ramadan. Baik. Dia kira tak puasa, kenapa dia kena menahan diri? Dia menahan diri untuk makan minum pun dapat pahala. Jadi ibadah. Untuk dia dalam keadaan seperti itu menahan diri, dia kena qada. Kalau kata mungkin dia kata, tapi saya kena qada. Walaupun dia macam tak kira dah kena qada. Jadi saya makan minum. Tak. Kita kata badannya kamu kena menahan diri sepanjang yang baki daripada hari itu. Kemudian apa? Kemudian kamu ganti puasa pada hari yang lain. Maksudnya selepas Ramadan. Soalan nombor 9. Wallahu ta'ala alam. Soalan nombor 9. Apakah hukum titisan mata bagi orang yang berpuasa? Apa hukum titisan mata, titik di atas dekat mata, sakit mata, letak, alhamdulillah, letak apa, titik di atas dekat matanya. Adakah dia batalkan puasa ataupun tidak? Ia tidak membatalkan puasa. Titik di dalam mata tidak batalkan puasa. Kenapa? Sebab dikirakan mata itu bukan rongga yang terbuka. Tapi mungkin ada orang kata, tapi letak dekat mata, saya rasalah dekat sini ada rasa. Apa kamu rasa, kamu keluarkan. Contoh rasa dalam banyak, kamu keluarkan. Tapi dia tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa sebab dia bukan laluan. Bukan adalah rongga yang terbuka. Tapi bagaimana kalau dengan telinga? Apa hukum tentang telinga? Adakah titisan untuk telinga membatalkan puasa? Telinga sakit, contoh na'udzubillah, orang tu letak titik dekat telinga dia, kiri kanan ke, kanan je, kiri ke, dia letak titik dekat telinga. Adakah dia batalkan puasa ataupun tidak? Mengikut pada bab ini, seperti mana saya terangkan tadi, mengikut pada asal dekat mazhab Syafi'i adalah dia telinga itu rongga yang terbuka. Baik. Jadi, kalau ikutkan asal, dia batalkan puasa. Tapi kita kata fatwa semasa ataupun fatwa yang kita amalkan tentang bab ini, juga saya rujukkan tentang fatwa ini untuk pejabat mufti juga. Adalah soalan daripada mufti semalam pun saya duduk cari tentang bab ini juga dekat Malaysia. Apa yang dia difatwakan telinga bukan rongga yang terbuka. Mengikutkan pada doktor perubatan adalah dikata adalah benda ni telinga bukan adalah rongga yang terbuka, jadi kira tidak batalkan puasa. Tidak batalkan puasa. Jadi hukum dalam bab ini, lisan telinga tidak membatalkan puasa. Ini adalah yang masyhur dan mu'tamad adalah kira. Baik. Mungkin ada orang kata nak ihtiyatan. Okey, kamu jagalah. Kamu kata maksudnya nak berhati-hati tentang bab ini. Walaupun dia ada fatwa sebab benda ni ada khilaf. Tapi kira jawapan tidak batalkan puasa itu jawapan yang kuat tentang bab ini. Ya. Saya rujukkan juga tentang fatwa di Azhar juga pun sama. Guru Syekh dekat Azhar pun
ifta ataupun beri fatwa tentang bab ini tidak membatalkan puasa. Ada yang kata batalkan puasa, tapi kita jaga tentang bab ini. Soalan ke-10. Soalan ke-11. Maaf. Apakah hukum suntikan adalah antara masuk keluar adalah suntikan utut, dan adakah ikan puasa injection dekat utut ataupun sebagainya? Apa hukum tentang bab ini? Tidak membatalkan puasa. Bab ini tidak membatalkan puasa. Tapi orang yang contoh nak masukkan air dalam badan, masuk air dalam badan melalui urat, apa hukum dekat bab tu? Adalah membatalkan puasa. Kenapa? Sebab dia zat dah masuk ke dalam, dan juga itu adalah kira macam macam makanan. Bukan makanan, itu air. Itu adalah zat badannya. Ini kira adalah membatalkan puasa. Soalan 12. Adakah wanita hamil? Sebelum soalan 12, soalan untuk orang yang sakit kencing manis. Orang yang sakit kencing manis, tambah lagi soalan. Orang yang sakit kencing manis, dia ambil injection juga, fuse dekat kulit, dekat perut ke apa, dia ambil injection tu, ada fuse tu, adalah dekat perutnya ataupun tempat-tempat yang biasa untuk orang yang sakit kencing manis. Apa hukum dekat bab itu? Adakah dia batalkan puasa ataupun tidak? Tidak batalkan puasa. Kenapa? Sebab dia dekat bahagian kulit tu saja. Fuse itu ataupun injection itu, jadi dia tidak kira batalkan puasa. Allahu a'lam. Sikit lagi. Sikit lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Adakah wanita hamil dan wanita yang mensusukan anak wajib berpuasa? Soalan ini selalu pun orang tanya. Orang yang wanita yang dia hamil ataupun dia mensusukan anak, adakah dia wajib berpuasa ataupun tidak? Puasa wajib di atas mereka. Maksudnya orang yang hamil, yang menandung, ataupun orang yang susukan anak, atasnya wajib untuk dia kena puasa. Namun jika mereka meninggal ini adalah kemudaratan, dia tahu ada kemudaratan yang luar biasa, maka mereka boleh berbuka dan wajib mengganti qada puasa tersebut. Kalau dia tahu dia ada mudarat pada puasanya, okey, dia buka dan dia qada kemudian. Tapi kena tahu tentang bab ini, dia buka, dia tahu mudarat. Mudarat itu bagaimana? Kena faham pada bab itu. Jika berbuka itu kerana bimbang adalah keselamatan janin, keselamatan anak tu di dalam perut ibunya, atau anak, ataupun untuk anak, maknanya dia kata contoh anak itu mungkin untuk keselamatan anak itu. Nanti kalau puasa nanti tak ada susu ke apa, dia risau untuk anaknya, maka wajib di atas mereka membayar fidyah dan juga bersama qada. Maksudnya dia kena puasa dan qada. Tapi kalau dia adalah merisau untuk dirinya, maka dia adalah qada sahaja. Tapi kalau merisaukan untuk anaknya atau merisau untuk dirinya dan anak tu, adalah dia kena untuk anaknya, untuk dia risau untuk anaknya, maksudnya kira wajib di atasnya mereka membayar fidyah dan bersama qada. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Seterusnya soalan ke-13. Seorang yang ini musafir dengan kapal terbang pada waktu petang di siang hari Ramadan, adakah dia wajib berpuasa? Dia nak musafir adalah petang. Katalah dia nak pergi musafir petang tu. Adakah dia wajib untuk dia puasa ataupun tidak? Mungkin dalam kapal terbang 4-5 jam. Maksudnya petang tu lagi berapa jam dah boleh buka. Jadi adakah dia tengok, sekarang Malaysia ni contohnya pukul 7, katalah pukul 7 contohnya dah boleh buka puasa. 7 suku ke contoh. Dah boleh. Maknanya naik kapal terbang tunggu 4 jam boleh buka puasa ke? Tak, 4 jam naik kapal terbang itu sudah sampai tempat lain. Jadi apa hukum dalam bab itu? Mari kita tengok sama-sama.
Siapa yang berniat adalah untuk bermusafir selepas waktu fajar. Kita ada syarat. Selepas waktu fajar. Maka wajib ke atasnya apa memulakan hari tersebut dalam keadaan berpuasa. Kalau dia musafir lepas subuh, dia kena mula harinya dengan puasa. Tak boleh, tak ada rukhsah untuk dia buka puasa ya. Contoh kamu nak musafir. Musafir tak syarat, itu cukup 2 marhalah. Bukan maksudnya adalah musafir berjauh-jauh dan sebagainya. Tak, 2 marhalah. 81, 85 kilometer km dah okey. Adakah dia boleh buka puasa? Kalau rasa ada kesusahan, boleh buka puasa. Sebab kamu ada rukhsah untuk kamu. Ada rukhsah untuk kamu untuk buka puasa. Tapi kita syarat. Syarat itu adalah musafir apa? Sebelum subuh itu. Kalau musafir lepas subuh, kamu kena apa? Kena wajib ke atasnya adalah memulakan hari tersebut dalam keadaan puasa. Mungkin panjang supaya kita tak keluar daripada soalan yang tadi, balik pada soalan yang tadi. Kita kata orang musafir waktu asar dan adakah dia buka puasa ataupun tidak. Dia sudah musafir lepas asar, maknanya lepas subuh. Jadi maknanya dia kena bermula harinya dalam keadaan apa? Keadaan berpuasa. Namun jika selepas memulakan perjalanan dia mengalami adalah kesusahan yang tidak mampu, okey, ditanggung. Maknanya dia dah susah sangat, dah berapa jam nak puasa. Katalah dia sudah puasa 15 jam, tambah lagi berapa lagi. Contoh pergi ke tempat lain, belum lagi azan maghrib. Sebab kita kena ikut masa tempat yang kita sampai padanya. Maka diharuskan baginya apa berbuka dan wajib ke atasnya apa menggantikan qada puasa. Yani kalau kita katalah contoh dah musafir dari sini asar. Kemudian sampai ke tempat yang kamu musafir, sudah sampai tapi belum lagi azan. Okey? Belum lagi azan. Azan maghrib lagi contoh 10 jam lagi ke ataupun 5 jam lagi. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena ikut masa buka orang sana. Bukan ikut masa Malaysia lagi. Dah tak boleh ikut masa Malaysia, kena ikut masa yang kita tempat yang ada. Tapi saya rasa sudah puasa lama sangat lah. Tak boleh lah. Kalau macam tu tak boleh, saya tak boleh. Itu tak boleh sebab apa? Sebab ada masalah, kamu rasa susah dan sebagainya. Kamu ada rukhsah untuk apa? Untuk bukakan puasa. Sebab ada kesusahan pada kamu. Tapi bukan adalah kita kira pada bab ini, kalau musafir lepas subuh, mesti kamu dalam keadaan puasa. Apabila kamu dah sampai keadaan tidak boleh nak tahan, ditanggungkan adalah maka diharuskan untuk baginya untuk apa? Untuk berbuka. Allah Ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan untuk kita semua untuk amalkan dengan apa yang kita belajar, insya-Allah. Dan saya ucapkan kepada semua selamat insya-Allah bertemu pada bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang penuh dengan manfaat, dengan khairat, dengan benda yang baik. Niatkan pada diri saya dan juga kepada semua untuk kita menjaga pada puasa Ramadan seperti mana Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang dia puasa Ramadan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuannya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosanya. Semoga kita jadi daripada golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ingatkan pada diri saya dan juga kepada semua untuk solat tarawih, untuk kita menaikkan solat tarawih. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita pada bulan Ramadan untuk dapat pahala banyak. Jadi beruntunglah bagi orang yang dia jaga tentang bab ini untuk dia dapat pahala banyak biiznillah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya beruntung yang dia jaga untuk ibadahnya. Beruntung bagi orang yang dia jaga untuk apa? Untuk dia nak dapat pahala banyak dengan amalkan dengan apa yang dia belajar dan juga
untuk jaga pada masanya bulan Ramadan. Al-ujur fi Ramadan mudha'afah. Pahala-pahala di bulan Ramadan adalah lebih banyak daripada bulan mana-mana bulan yang lain. Jadi kita jaga pada bab ini insya-Allah Subhanahu wa taala untuk kita puasa biiznillah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. Saya nak maklumkan kepada semua, subhanallah, tak boleh buka tu. Sekejap ya. Bismillah. Ustazah buka iklan tu. Okey okey. Okey, sekejap. Masya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya, barakallahu fikum. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kalau boleh Ustazah share iklan tu. Buka sebab dia tak boleh buka dekat saya. Baik, barakallahu fikum. Saya iklan je, kita cakap mungkin. Untuk maklumkan untuk semua, insya-Allah di bulan Ramadan ini kita akan ada tadarrus harian. Kita buat tadarrus harian insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ada tadarrus bagi siapa-siapa yang berminat untuk nak join dengan kita pada tadarrus, boleh insya-Allah. Kita akan ada dua masa, lepas subuh dan juga pada jam 2. Lepas subuh insya-Allah kita akan mula lebih kurang 6.35 ataupun 6.40 lebih kurang. Sekarang subuh makin lama makin awal. Jadi insya-Allah ajarkan pada semua siapa yang berminat untuk nak join dengan kita untuk tadarrus. Insya-Allah ahlan wa sahlan, kita terbuka pada semua insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan ada tadarrus lepas zuhur juga, sama juga. Kita akan ada kumpulan. Setiap kumpulan adalah lebih kurang 7 ataupun 8 orang. Bagi siapa yang berminat, insya-Allah boleh join dengan kita, daftar. Maaf ya, saya tadi nak buka iklan tu tapi subhanallah tak boleh buka. Tak tahu apa sebab. Baik. Okey. Kemudian insya-Allah SWT kita ada juga tadarrus bagi siapa yang berminat untuk nak tadarrus secara sendiri. Okey, Ustazah. Nah. Okey. Alhamdulillah. Bagi siapa yang berminat untuk nak tadarrus secara seorang, maksudnya saya seorang tadarrus, boleh juga dengan satu guru. Siapa yang berminat pun kita terbuka juga pada semua. Siapa yang berminat insya-Allah ada peluang. Untuk bacaan riwayat yang kita ada untuk riwayat Hafs, ada untuk riwayat Syu'bah dan riwayat-riwayat yang lain pun ada. Tapi secara kumpulan ada dua, iaitu riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah insya-Allah Subhanahu taala. Bagi siapa yang berminat untuk nak daftar, insya-Allah boleh daftar. Untuk yurannya seperti mana nampak dalam skrin tu, adalah yuran untuk tadarrus secara berkumpulan adalah 250. Bagi orang yang dia nak tadarrus seorang, dia nak baca, insya-Allah boleh juga kita buka peluang badannya. Adalah yurannya untuk kira badannya, kira adalah sejam. Sejam adalah 50. Bagi orang yang dia berminat untuk nak tadarrus tapi mungkin dia nak bayar ancur pun, insya-Allah kita buka peluang badannya bismillah. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ada soalan? Ada siapa-siapa ada soalan? Baik. Semoga insya-Allah apa yang saya kongsi ada manfaat untuk semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita insya-Allah sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وتقضي بها جميع حوائجنا يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا وعن والدينا وعن محمد، واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا إلهنا يا مجيب دعاء المضطرين يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
أن تيسر لنا أمورنا وتقضي لنا جميع حوائجنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان في خير ولطف وعافية، وعنا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة بسلام يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان، ثبت قلبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله fikum, jazakumullah khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir dan mohon maaf jika ada salah silap, dan semoga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri manfaat pada semua pada apa yang kita belajar, dan semoga insya-Allah kita semua dapat amalkan dengan apa yang kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.